Selamat pagi, Pak. Hari ni saya dah sampai Kuala Perlis. Saya tidur dekat hotel. Hotel betul-betul depan JT Kuala Perlis. Jom kita pergi ke Pulau Langkawi. Hari ni saya dapat tiket sebab saya gerak pagi. Ni lah hotel saya. Nanti saya tulislah apa nama hotel ni. Saya dah lupa nak cakap. Tapi hotel ni lagi baik lah daripada hotel saya duduk kat Langkawi. Mantap. Okey guys, hari ni dapat tiket lah. Naik 5 orang guys. 5 orang naik boat ni sangat laju 1 jam je. Okey guys, saya sekarang dah sampai Pulau Langkawi. Sekarang ni saya nak pergi kawasan maritim Pameran. Hari yang sama juga. Sebab masa dah tak ada. Masa saya datang ni tengah kecoh-kecoh lah, meletup-letup. Ingat kan Amerika datang serang ke, Indonesia datang serang ke, Singapura datang serang. Rupanya ada maritim, polis dengan komando. Okey guys, jom kita pergi lagi dekat. Tu helikopter. Banyak betul helikopter. Dekat luar ni ada pameran maritim. Parking ni yang saya bengang lah, saya nak komplain lah. Parking jam. Kelakar punya promoter bagi kami parking. Dah sampai. Dekat sini banyak kios lah, kios penerangan. Tapi saya tak masuk pun sebab saya tahu dalam tu buat apa kita nak ambil tahu kan. Lantak dia orang lah. Ini dulu saya pernah datang 2023, saya tak dapat tengok ni. Masa saya datang hari Ahad, dia orang dah kemas barang. Sebab hari Sabtu tu jalan dah jam, tak boleh masuk. Ini polis polis lawan dengan perusuh. Anda bayangkan kalau anda berusuh, polis ni datang bawa terak ni, dia langgar kita. Yang ini Belanda punya teknologi lah. Saya ingat TDM pakai lah. Ini pameran untuk APMM, maritim, rela, bomber. Yang ini adalah para militeri. Para militeri ni kira macam nombor 2 askar lah. Ini heli lama lah, heli Agusta lama lah, Superlink dulu kan saya pernah datang. Sebelum tu saya pernah jumpa lah pilot yang dah pergi dah pass away yang setahun lepas kes tu malas nak cerita lah. Okey guys, masa ni orang tak ramai lagi. Orang daripada Kedah, dia orang cuti hari Jumaat. Dia orang akan datang hari Jumaat. Saya datang ni hari Rabu Khamis. Jadi saya dah awal lah daripada orang Kedah. VVIP untung kalau nak datang sini, kalau anda dekat VVIP, anda akan dapatlah kemudahan lah. Kayangan macam kami ni rakyat Marahin ni jalan kaki lintang pukang lah sampai tercabut kasut. Ini masa VIP lah, dah habis lah. Mereka pun dah balik. Sekarang tinggal rakyat biasa. Okey geng, jom kita jalan kaki pergi sana. Sana lagi best. Ada kapal besar, ada kapal selam. Tu kapal dia. Nanti saya sampai, saya cerita lagi geng. Yang saya heran saya tak jumpa askar mereka ni. Dah lama dah saya nak maki hamun askar mereka. Askar British. Askar apa lagi askar Indonesia. Kalau ada memang saya maki. Saya memang tak puas hati lah. Saya bukan tak puas hati apa, sebab saya dulu minta askar tak dapat. Okey guys, jumpa lagi.